satu patut daripada seluruh Malaysia. Orang ni bagi sekian RM2, RM1,000, RM2,000, kita simpan, kita jadikan sebagai kotak infak. Kita ni, agen kotak infak kita ni memang ikutkan bermula daripada COVID lagi. Terima kasih Muslim Malaysia. Saya Pakar Azhar daripada Kumbadepu dan Pengerusi JPKKP Kampung Kumbadepu. Sekali lagi mengucap infak sumbangan bakul rahmat infak untuk penduduk di Kampung Kumbadepu pada hari ini 50 kotak telah disumbangkan daripada Muslim Malaysia. Lagi mengucapkan terima kasih Muslim Malaysia.